tok nenek hak telah mati dah. 3 contoh sini. Hantu pelesik, dak tok keramat dan tok nenek. Hantu ni benda. Hantu ni iblis itulah. Dia ada. Jin kafir atu kok. Hak uduh. Orang Melayu panggil hantu. Orang putih panggil ghost. Benda yang sama, iaitu sama rupa uduh belaka. Wujud, ia memang wujud. Batu Nabi pesan, kalau berjumpa dengan iblis, dengan gangguan syaitan yang jahat ni, hendaklah kita baca doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min syarri syayatin wa an yahdurun. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sangat sempurna daripada segala makhluk yang jahat-jahat, daripada syaitan-syaitan, maksud hantu-hantu jahat, daripada mereka datang kepada aku. Tiba-tiba lembaga hantu ni tubik dalam depan kita, buat gitu. Maka Nabi ajar pula kata gini, al-anuka bilaknatillah 3 kali. Tak dengar suara, zikir doa mula-mula. Dengar suara saja, nampak rupa, al-anuka bilaknatillah, kata gitu. Kita jalan nak pergi sembahyang subuh, nak turun awal sikit pukul 4:30 pagi, nak iktikaf dulu sejik, nak hidup biar pagar belakang pokok gitu. Tapi uduh lah tu, bukan angsa macam kita kalau tak takut. Faham tak? Tu uduh lah. Tobik depan gitu, kepala besar, kepala lori, nak tangan bulu, nak baca bila? Ingat tak kita kabur dia? Nak cari balik CD nak pasang, nak ingat? Tak dah. Tu kata tak dah bah. Ada? Dah. Nabi aja, al-anuka bilaknatillah, aku laknat kamu dengan laknat Allah. Salasa 3 kali. Faham? InsyaAllah dia lagi. Tak usah takut. Boleh kata tak? Boleh. Masa ni memang boleh kata. Dan jumpa dengan dia, dah ingat dah, takut. Masa ni memang kita boleh kata. Ingat tak tadi ustaz ngajar tadi? Ingat. Al-anuka bilaknatillah. Tu dah minum kopi kat gigi pukul 11. 3 bulan lepas pada ni jumpa sungguh tu duduk birarak gitu. Hak mana? Tak ada. Waisang tak ada. Tu waktu JKK. Jadi dah ingat tulis. Biar kita ingat. Ini sunnah Nabi SAW. Banyak sangat dalam bab doa-doa ni kita tak erti. Bunyi guruh peti kita tak erti baca benda. Tahu tak? Padahal Nabi besar 1400 tahun, kalau bunyi peti, bunyi guruh di langit, hendaklah kamu bertasbih. Dah kita tak tahu. Cari makan pandai. Orang kata ada agak. Lepas tu kita mari dengar ni, turun daripada rumah nak pergi kuliah, berdoa kepada Allah, ya Allah, mintalah malam ni biar aku yang paling parah kena kata di ustaz. Faham tak? Gitulah ajaran tutup guru kita pesan. Turun pada rumah nak pergi belajar, berdoa biar kita yang paling banyak dikutuk, dikatok oleh orang yang mengajar malam ni, supaya kita jadi baik. Faham? Ni bila orang sindir marah. Nathan ni kata kat aku ni. Mari nak dengar, nak beki kita, bukan nak suka saja. Tak percaya akad nikah, suruh juru nikah. Tanya. Nampak? Pengantin. Baik, sebelum saya memulakan upacara akad nikah, saya ingin bertanya 3 soalan kepada pengantin laki-laki. Soalan pertama, kalau bunyi guruh di langit, sunnah baca doa apa? Tengok pengantin. Dah lah pakai keri, duduk sini. Rancangan tergenalis betul. PCB, kereta PCB 1449, dia blok kereta orang. Dan WRD 9127. Ulang balik, PCB 1449 dan WRD 9127. Sila alih sedikit.
maka hantu tak dapat mudaratkan kita sedikit pun. Dan kalau tak dapat mudarat, apa Nabi suruh kita minta berlindung? Maksudnya kita berakidah, kita i'tiqad Allah saja yang boleh beri mudarat, yang lain tak boleh, melainkan biiznillah, kalau Tuhan izin. Jadi hantu boleh menyakutkan kita kalau Tuhan izin. Nah, seperti mana orang boleh mudaratkan kita kalau Allah izin. Kalau Tuhan tak izin, tak akan berlaku apa yang tidak ditetapkan dalam kitab kita. Nampak? Kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan sebagai akidah yang mantap, tidak ada sesuatu yang akan menimpa kami melainkan ma kataballahu lana, apa iaitu takdir yang Allah tulis lama dah daripada azali, dia berlaku kepada kita. Kalau Tuhan nak budak jatuh tekak 18, dulu ingat tekak 18 flat samping, ada lagi flat tu ni, ada lagi dah mati, patah kaki. Tekak 18 jatuh, cium bab jatuh atas, seming bawah. Nah, luka di kepala, patah kaki. Umur 4 tahun. Nah, main Ultraman, main Superman. Nampak panjat atas tu, piung Superman bawah. Dak mati 18 tekak. Berapa? Pada adat mati tak? Tapi yang mematikan bukan jatuh, bukan tinggi. Allah, dialah yuhyi wa yumiit. Dia menghidup, dia memati. Dia tak izin mati. Tekak 18 tak mati.